Guys, yang ni helmet earphone jenama baru tapi dia murah dengan spek yang power. JZAC A19S dan korang akan rasa terkejut sebab model ni murah gila tapi spek dia macam model ratus-ratus. Okay, first kali ni kotak dia JZAC A19S. Kalau korang tengok kotak dia pun korang tahulah yang ni adalah earphone budget. Tapi jarak untuk model ni adalah 500 meter. So cukup jauh untuk kegunaan ramai orang Dan apa yang lagi best, model ni korang boleh connect dua sahaja jarak 500 meter. So kalau korang on kan intercom dia, handheld hockey pairing. okay, dan kalau korang connect dua, handheld hockey okay, now kita boleh bersembang dua orang jarak 500 meter. Dan semasa korang bersembang, korang masih lagi boleh dengar lagu ataupun radio. Malam hingga pukul 6 pagi untuk permulaan hari satu hari. Testing 1, 2, 3. So dengar Jadi kita boleh bersembang sambil dengar lagu masing-masing. Bukan tu je, nak dengar lagu sama-sama, korang just tekan button yang sama, button on off untuk intercom dia 2 kali. Tim pasti merdeka. Mix off. Korang akan masuk kepada mode mix off yang mana sekarang ni button M dia menyala, korang boleh dengar lagu sama-sama sambil bersembang. So dua-dua speaker ada bunyi lagu yang sama sambil bersembang. Dan kalau korang nak dengar lagu tanpa bersembang pun boleh, just on kan sharing music tanpa bersembang, boleh juga. Cuma untuk model ni of course model murah, dia akan datang dengan hard mic sahaja. So kalau korang tengok dekat kabel ni, dia tak ada connector dekat sini. Jadi yang datangnya memang dua speaker dan satu mic sahaja, iaitu mic jenis hard mic. Jadi korang tak akan dapat soft mic untuk model JZAC ni. Ada satu lagi benda best dengan JZAC ni, sebab dia bagi stiker yang korang boleh customkan warna dia dekat sini. Jadi korang tak adalah nampak plain je, tukar je warna yang korang nak. Ataupun kalau korang tak nak tukar, korang akan dapat bentuk dia memang dah cantik dah. Dan untuk model ni ada juga mod lampu yang korang boleh tukar-tukar. Not bad sebab dia ada 16 efek lampu yang berlainan. So aksesoris lain dia sama je, datang dengan clip base macam ni, kabel type C, velcro set, dua speaker dan satu hard mic. So murah bukan sebarang murah, spek yang latest, jarak yang cukup cantik tapi harga marhin. So guys, kalau korang minat dengan JZAC A19 ni, check out dekat beg kuning kat bawah.